Kita dapat order lagi daripada restoran Mi Tarik Lanzhou Muslim. Dia punya fare RM6.90. Ni hantar lebih kurang berapa kilo ni? 6 kilo lebih. Okey, jom kita pergi ambil dekat kedai dia. Let's go. Sudah sampai. Harap-harap dah siap lah. Macam semalam dia first time dapat order. Dia baru guna tab Grab. Order masuk dia terus tekan order ready. So masa aku sampai tu dia suruh tunggu. Sebaik cepat dia buat. So harap kali ni order dia dah siap lah. Okey, jom kita pergi tengok. Siap lah. 120. Okey. Nasib baik dah siap. Okey, jom kita pergi hantar. Alhamdulillah order dah siap. Tak ada dah lama nak tunggu. Oh, ada orang nak keluar ni. Kereta hijau ni nak keluar. Kita kena cepat-cepat. Dia nak keluar. Nasib baik. Tak ada lama sangat. Mak baju aku ni. Aku dah malam, aku malas nak pakai baju sejuk ni, sweater ni. Okey lah, jom kita hantar. Lebih kurang 5.5 km. RM6.90. Okey lah. Alhamdulillah, syukur. Okey ni nombor rumah dia. Ada Oyen. Hai Oyen. Comelnya Oyen. Okey, kita dah sampai. Tapi dia bagi notis kat sini, letak atas tembok pagar rumah. Terima kasih katanya. Alright, kita letak atas tembok sahaja. Lepas tu nanti kita tangkap gambar. Okey, ambil gambar, letak atas tembok katanya. Okey, yang penting ada gambar. Hantar dulu. Okey, so arrive, deliver order. Ambil gambar, deliver. Settle kerja kita. So memandangkan sekarang pun dah pukul 7.27, kita pergi cari masjid dulu. Kita solat maghrib dulu. Kita off dulu. Okey, kita jumpa untuk next order.